kita tanyalah mana-mana orang yang highly successful dalam dunia ni, mereka pasti pernah melalui kegagalan dan mungkin juga mereka sedang lalui kegagalan dan juga akan lalui kegagalan lagi. Sebab kejayaan hidup ni, dia adalah jatuh dan bangun. Dia bukan soal jatuh dan bangun tu. Dia soal macam mana yang pertama, kita berusaha. Apa yang kita lakukan untuk berusaha mencapai kejayaan itu. Dan apabila kegagalan tu berlaku, kita belajar juga macam mana nak hadapi kegagalan itu. So, dia akan buat hidup kita ni ada makna. Ada benda yang kita pelajari. Ada benda yang kita nikmati. Dan bukannya bila gagal tu kita dah nak putus asa, dah tak nak cuba lagi. Kita boleh cuba lagi dan kita kena tahulah kemungkinan kita akan gagal lagi. Dan itu cuma proses lah. Dan kita kena yakin bahawa kita boleh hadapi semua tu.